Kalau kau terasa kau boleh pasal lah. Orang tegur, budak-budak jangan bising gini semua. Pada aku, janganlah. Ni hari raya tahun sekali pun. Biarlah budak ni bising. Kau nak tengok dorang satu tempat main handphone ke? Betul. Ramai-ramai main handphone, diam, tidur. Atau kau nak dorang ketawa-ketawa, bising lari-lari dalam rumah? Aku rela dorang bising-bising. Bila aku tua lah kan. Ha. Macam saudara mara banyak datang rumah aku, budak-budak kan. Aku nak buat rule. Nak duit raya, handphone semua letak tepi. Datang rumah aku ikhlas nak beraya. Kau bawa anak kau. Sekarang anak kau terbising-bising. Diam boleh tak? Bising kan kau gigi ni. Apa kau buat? Dia tengok mood aku. Tengok Kalau kau? aku penat, malas nak gaduh, Ha? aku akan cakap dengan wife aku, jom balik. Because to piss off aku. Dia dah piss Ya, off ya, aku. ya, 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 Pasal ya. dia dah marah anak aku. Macam aku cakap, kalau aku tak nak cari gaduh dengan makcik ni, cakap bini aku, jom balik. Tapi kalau aku ada energy lagi nak gaduh, Macam mesti ada 50% kan? Ah. Inau yau. cakap, kalau aku tak datang next year, kau jangan tanya kenapa tau. Kau nak hari raya, tapi kau nak budak ni duduk macam kat library. Cannot what? Dia datang rumah, baru masuk dah salam-salam dia duduk. Kita tak boleh lama kita duduk sini sekejap je, kita ada banyak lagi rumah. Tiap tahun orang yang sama yang akan cakap macam tu. Kalau kau terasa kau boleh pasal lah.